Menyimpan emas memang lambat untung. Tapi, jika anda tidak menabung emas sekalipun, duit tetap akan habis. Jika kita melabur dalam saham, kita masih lagi boleh rugi. Antara kelebihan simpanan emas, duit simpanan anda 1 sen pun tidak akan bocor. Selepas pengumuman dividen ASB dan juga tabung haji, ramai yang sudah berkira-kira untuk keluarkan dividen. Walaupun simpanan asal anda tidak bocor dan kekal nombornya, tetapi nilai duit anda semakin rendah akibat kejatuhan nilai wang ringgit. Berbeza dengan emas, 10 dinar ini pada tahun 2023 harganya sekitar RM13,000. Hari ini harganya sekitar RM21,000. Simpanan anda yang asalnya RM13,000 tidak bocor, malah keuntungan RM8,000 pun tidak bocor. Sebab itulah penyimpan emas ini lebih cepat kaya berbanding dengan menyimpan wang. Tetapi tuan-puan, pastikan simpanan emas anda jadikan sebagai simpanan masa depan, bukannya simpanan esok ataupun simpanan bulan depan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Bigul, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.